Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan dan sahabat-sahabat sekalian. Kawan-kawan, sejak awal kedatangan Islam, dakwah menjadi nadi kepada penyebaran agama ini. Ia disampaikan dengan hikmah, kesabaran dan akhlak yang mulia. Namun, dunia terus berubah. Zaman bertukar, teknologi berkembang dan cara manusia menerima dakwah juga tidak lagi sama. Persoalannya, bagaimanakah bentuk dakwah pada zaman silam dan bagaimana pula dakwah disampaikan pada masa kini? Pendakwah zaman silam memainkan peranan besar dalam menyebarkan Islam, walaupun berhadapan dengan pelbagai kekangan. Dakwah pada ketika itu disampaikan secara bersemuka dari hati ke hati. Para pendakwah berdakwah melalui majlis ilmu, khutbah di masjid dan pergaulan seharian dengan masyarakat. Mereka tidak memiliki teknologi canggih, namun memiliki akhlak yang tinggi dan ilmu yang mendalam. Kata-kata mereka disampaikan dengan penuh hikmah, disokong oleh contoh perbuatan yang baik. Akhlak mereka sendiri menjadi dakwah yang paling berkesan. Walaupun perjalanan dakwah pada zaman silam penuh dengan cabaran seperti tentangan masyarakat dan kekurangan kemudahan, keikhlasan dan kesungguhan para pendakwah telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam sejarah Islam. Memasuki era moden, dakwah Islam turut mengalami perubahan yang besar. Hari ini, dakwah tidak lagi terhad kepada masjid atau majlis ilmu secara fizikal. Media sosial, platform video dan siaran langsung menjadi medium utama penyampaian dakwah. Dalam masa beberapa saat, mesej Islam boleh sampai kepada jutaan manusia di seluruh dunia. Pendakwah masa kini menggunakan bahasa yang lebih santai dan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya golongan muda. Namun, kemudahan ini turut hadir bersama cabaran. Maklumat yang disebarkan pantas berisiko disalah tafsir dan dakwah kadangkala menjadi bahan perdebatan atau sensasi. Justeru, pendakwah masa kini perlu lebih berhati-hati agar dakwah yang disampaikan kekal berlandaskan ilmu dan adab. Jika dibandingkan, dakwah silam dan masa kini mempunyai perbezaan yang ketara dari segi medium dan pendekatan. Zaman silam menekankan dakwah secara perlahan, bersemuka dan berteraskan akhlak. Manakala zaman kini pula menyaksikan dakwah yang pantas, bersifat global dan bergantung kepada teknologi. Walaupun berbeza daripada segi cara, matlamat dakwah tetap sama, iaitu mengajak manusia kepada kebenaran, kebaikan dan keredaan Allah. Perubahan zaman seharusnya dilihat sebagai peluang, bukan penghalang dalam menyampaikan dakwah. Daripada perbandingan ini, jelas bahawa setiap zaman mempunyai kelebihan dan cabarannya tersendiri. Pendakwah zaman silam mengajar kita tentang kesabaran dan keikhlasan. Pendakwah pada masa kini pula
menunjukkan kepentingan menyesuaikan dakwah dengan realiti semasa. Apa yang paling penting, dakwah tidak boleh dipisahkan daripada ilmu, adab dan hikmah. Tanpa nilai-nilai ini, dakwah berisiko kehilangan roh dan tujuannya. Zaman akan terus berubah dan bentuk dakwah juga akan terus berkembang. Namun, asas dakwah Islam tetap sama sejak dahulu hingga kini. Sebagai generasi hari ini, kita bukan sahaja penonton kepada dakwah, tetapi juga penyambung kepada amanah itu sendiri. Persoalannya, adakah kita bersedia untuk menyampaikan kebaikan dengan cara yang betul dalam dunia yang sentiasa berubah ini?